Assalamualaikum. Okey, hari ni 11 November. Kembali lagi ke kebun mertua Abang. Okey, hari ni siapkan mesin rumput. Mesin rumput di sekeliling pokok. Bagi tujuan untuk pembajaan. Sebab dah nak masuk musim tengkujuh. Ingat sebelum masuk musim hujan boleh membaja kan. Tu mesin rumput ni yang kecil, antara pokok yang kecil. Okey, jom kita tengok keadaan kemajuan pembesaran pokok. Okey, ni antara yang besar. Kena mesin rumput. Kalau tak letak baja, rugi juga. Sebab rumput pun nak sama tinggi dah dengan pokok mertua. Terutama sekali kalau yang kecil-kecil macam ni kan. Buah baja, jawab dia 10, rumput makan 8, 2 dapat kat pokok. Kalau yang ni okey lah. Rumput pun memang penting, nak bagi sejuk tanah daripada kadang-kadang kemarau yang melampau kan. Tapi itulah, dia kena terkawal. Okey, tu yang sana tu yang pertengahan. Kalau yang sana tu okey, agak besar, yang tu agak sihat. Tapi kebanyakannya saiz macam ni lah. Nak lebih kurang dalam baru 4 kaki lebih kurang. Kebanyakan dalam 4 kaki. Ni yang kuning. Yang kuning tenggelam dalam rumput. Ini mesin tu nampak elok sikit. Dan ya, ni yang colour apa ni? Tengok cara daun tu macam colour hijau. Oh, merah. Tanda ada kat batang pokok tu, tanda tali putih merah. Okey. Pokok ada dalam lebih kurang 90 pokok. Ambil masa 3 hari untuk clear rumput kawasan batang dia. Okey, tu yang tepi sana. Okey. Esok tak baca sekali dengan spray racun serangga. Sebab musim hujan, biasanya pucuk-pucuk baru memang cukup risiko. Cukup risiko kan, dengan serangga. Okey. Yang ni yang anak dua ni, dia satu pokok. Tapi yang kuning biasanya dia naik naik cabang daripada bawah. Bila dah jadi macam tu rasa belah bagi sama ada nak buang tinggal satu ataupun biar je macam tu. Sebab setengah-tengah tu saya tengok yang orang tanam tu dia biar je kan. Sebab yang tu yang asal kan. Harap tak terbentuk lah. Okey, ni yang besar. Pisang pun yang tepi sana tak tambah lagi. Nak kena tambah tu, ingat dalam bulan 11, bulan 12 ni.
sebelum masuk musim kemarau. Pokok yang tepi, pokok yang tepi sana baru tanam, baru lebih kurang sebulan lebih tanam, dan takut dia terkejut. Ni yang baru tanam sebulan lebih, cuma saya tanam anak yang dah besar. Anak yang dah besar. Ni semua baru tanam, anak baru tanam. Ni tadi mesin kawasan ni, sebab banyak sangat pokok pokok menjala. Pokok menjala. Kalau tak tu letak baja, memang berebut dengan pokok yang menjala. Ni yang baru tanam, yang kuning. Aku lepas pandang tadi, lupa nak mesin. Ingatkan baru tanam, rumput tak panjang macam ni kan, panjang sangat. Esok terpaksa kena meracun lah esok. Mungkin kena datang mesin kemudian. Yang tak sempat nak mesin, ada sepokok, 2 pokok. Dan tu yang baru tanam. Pokok yang baru tanam. Kena mesin letak ugi baja yang kita letak dulu ni. Yang ni anak yang besar, paling besar tanam. Nampak dah ni mati tu kan, dah mati. Mungkin masa saya tanam tu bulan 4 itu, hari tu terkejut panas. Bila terkejut panas tu naik tunas yang bawah kan. Ni tanda-tanda kurang baja, dan pokok agak besar. Jadi kalau tak baja tu cepat dia pulih. Ni yang kuning. Yang kuning memang banyak dia naik tunas. Tunas baru. Itu pun dah mula kena serangga lah. Elok lah esok datang macam macam serangga. Sayang pucuk aku dah ada serangga. Dan okey, saya rasa itu je untuk petang ni. Okey, kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum.